Hai semua, selamat datang ke podcast hari ini. Saya Hafiz dan bersama saya seperti biasa, rakan saya Anis. Apa khabar Anis? Khabar baik Hafiz, seronok dapat bersama semua pendengar setia kita hari ini. So, hari ini kita ada topik yang agak menarik tau, pasal sabun. Betul tu. Sabun. Tapi bukan sabun biasa-biasa tau. Kita nak bongkar rahsia di sebalik formula sabun Nurclean. Khususnya kenapa diorang pilih formula yang dipanggil No SCMC untuk mesin vending sabun layan diri. Pernah dengar tak pasal CMC? Mesti ramai yang tak pernah dengar kan? CMC tu nama penuhnya Carboxymethylcellulose. Ia adalah bahan tambahan yang sangat biasa dalam sabun basuh baju. Fungsi dia antara lainnya nak bagi sabun nampak lebih pekat dan likat. Oh, jadi bila kita tengok sabun tu macam pekat je, ada kemungkinan ia sebab CMC lah. Tepat sekali. Dan dari satu sudut, CMC ni bukan bahan bahaya pun. Ia ada fungsi yang baik. Membantu mencegah kotoran yang dah tanggal dari melekat balik pada kain. Buat kain nampak lebih putih dan yang paling kilang suka, ia murah. Boleh kurangkan kos pengeluaran. Tapi, kalau CMC ada banyak kelebihan, kenapa Nurclean pilih untuk tak guna CMC dalam formula mereka? Soalan yang tepat. Nah, ini kena faham konteks dia dulu. Nurclean ni bukan sabun biasa yang kita beli kat kedai runcit tau. Ia diformulasi khas untuk mesin vending sabun layan diri. Jadi, keperluan teknikalnya berbeza sama sekali. Oh, betul juga. Mesin vending tu ada sistem pump, nozzle, tangki. Lainlah dengan kalau kita guna tangan je. Nah, dan kat sinilah masalah CMC mula timbul. Bila sabun terlalu pekat dan likat sebab CMC, dalam mesin vending, ia boleh menyebabkan nozzle mesin mudah tersumbat, pump cepat rosak, sabun mendap dalam tangki dan mesin kerap kena downtime. Erti kata lain, kerap berhenti beroperasi. Aduhai, kalau mesin selalu rosak, rugilah peniaga. Pelanggan pun tak boleh guna mesin tu kan? Betul sangat. Sebab itulah Nurclean pilih formula No CMC tanpa CMC. Dengan formula ini, aliran sabun dalam mesin jadi lebih lancar, risiko tersumbat berkurangan dan yang paling penting, mesin boleh tahan lebih lama. Ini jimat banyak kos penyelenggaraan untuk pengusaha mesin tu. Wow, bagus tu. Tapi macam mana pula dengan prestasi mencuci dia? Kalau dah tak ada CMC, adakah sabun tu masih berkesan untuk cuci baju? Soalan paling ramai orang tanya ni. Sebenarnya, Nurclean dengan formula No CMC dia, sabun cepat berbuih, mudah bilas dan pakaian rasa lebih bersih. Yang menariknya, tak ada rasa melekit pada pakaian selepas basuh. Rasa melekit tu selalu kita rasakan? Macam sabun tak habis bilas betul-betul. Dan tu salah satu tanda sabun yang kandungan CMC-nya tinggi. Bila CMC terlalu banyak dalam sabun, ia boleh tinggalkan lapisan sisa pada kain. Jangka pendek, kain nampak putih dan berbau wangi. Tapi jangka panjang, kain jadi keras, kurang serap air, bahkan boleh berbau hapak walaupun baru je basuh. Serius? Bau hapak padahal baru basuh. Tu yang selalu kita pelik kan? Kenapa baju baru basuh pun ada bau pelik? Sebab lapisan CMC tu menyalut serat kain, bukan mencuci dengan sebenar-benarnya. Lagi teruk, serat kain boleh cepat reput, warna jadi kusam dan kain cepat berbulu. Jadi memang bukan pasal cantik atau busuk je, tapi ia menjejaskan jangka hayat pakaian kita. Tapi tadi Anis cakap CMC ni bukan bahan bahaya, betul tak? Jadi macam mana kita nak tahu kalau ia masalah atau tidak? CMC selamat kalau digunakan dalam kuantiti yang terkawal, digabungkan dengan surfaktan berkualiti dan mudah dibilas. Yang jadi masalah bila CMC terlalu tinggi, digunakan semata-mata untuk bagi sabun nampak pekat dan putih, padahal kualiti sebenar dia rendah. Macam gula lah juga kan? Sikit tu okey, banyak sangat jadi masalah. Tapi macam mana kita nak tahu sabun yang kita beli tu ada kandungan CMC yang tinggi? Ada beberapa tanda yang boleh perasan. Pertama, sabun terlalu pekat dan likat. Kedua, kain rasa licin walaupun dah bilas berkali-kali. Ketiga, bau wangi kuat tapi cepat jadi hapak. Dan keempat, ini untuk pengguna mesin basuh lama. Mesin basuh berlendir selepas lama digunakan. Bila nampak tanda-tanda ni, kena berhati-hatilah. Patutlah Nurclean ambil pendekatan lain. Diorang tak kejar nampak pekat semata-mata, tapi fokus pada prestasi sebenar dan kestabilan mesin jangka panjang. Tu yang beza dia dari sabun biasa yang sekadar dimasukkan dalam mesin.
Tepat sekali Hafiz. Nurclean diformulasi khas untuk sistem vending. Bukan sekadar ambil sabun biasa dan letak dalam mesin je. Semua tu difikirkan dari segi aliran sabun, prestasi mencuci, kesihatan pengguna, sampailah ke jangka hayat mesin itu sendiri. So, kesimpulannya, CMC bukan jahat sepenuhnya, tapi penyalahgunaan CMC yang boleh rosakkan kain dan kulit kita. Dan untuk mesin vending sabun layan diri, formula No CMC Nurclean memang masuk akal dari segi teknikal dan juga untuk kesihatan pengguna. Betul tu. Ia bukan pasal trend atau marketing semata-mata. Ada sebab saintifik dan praktikal di sebalik pilihan formula No CMC ini. Dan untuk pengguna mesin vending sabun layan diri, ini bermakna mesin yang lebih stabil, sabun yang lebih berkesan dan pakaian yang lebih terjaga dalam jangka masa panjang. Nah, harap perkongsian hari ini bermanfaat untuk semua. Sekarang, korang dah tahu rahsia di sebalik sabun Nurclean dan kenapa formula No CMC itu penting. Lain kali beli sabun jangan tengok pekat atau tidak je tahu. Tengok juga apa yang ada dalam kandungannya. Haha, betul tu Hafiz. Jangan tertipu dengan sabun yang nampak pekat je, tapi prestasi sebenar rendah. Kalau ada pertanyaan atau nak tahu lebih lanjut tentang Nurclean, bolehlah cari maklumat lanjut tentang produk mereka. Terima kasih sebab sudi mendengar podcast hari ini. Terima kasih semua. Jangan lupa share kalau rasa info ni berguna untuk kawan-kawan dan keluarga. Sampai jumpa di episod akan datang. Jaga diri, jaga pakaian dan pastikan selalu guna sabun yang betul-betul bersih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Assalamualaikum dan terima kasih kerana mendengar.